Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak cerita sikitlah berkenaan dengan Nabi-Nabi ni. Berkenaan dengan Nabi-Nabi ialah apa ada cerita berkenaan Nabi-Nabi ni. Apa ni, saya cerita tentang umur Nabi-Nabi yang 25 tu dan tempat lahir. Okey ya. Nabi Adam, Nabi, kita panggil Nabi apa mula-mula? Nabi apa? Nabi Adam. Nabi Adam, umur Nabi Adam berapa? Nabi Adam ni umur dia 930 tahun. Nabi Adam, umur Nabi Adam, saya ceritakan yang nombor Nabi-Nabi yang 25 sajalah, yang ada dalam Al-Quran tu kan. Nabi tarikh lahir dia orang lah. Nabi Adam umur dia 930 tahun. Nabi Idris umur dia 345 tahun. Nabi Nuh alaihissalam umur dia adalah 950 tahun. Nabi Hud alaihissalam umur dia 130 tahun. Nabi Soleh umur dia 70 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam umur dia 135 tahun. Nabi Lut alaihissalam umur dia 80 tahun. Nabi Ismail alaihissalam 137 tahun. Nabi Ishaq umur dia alaihissalam 180 tahun. Nabi Yaqub alaihissalam 147 tahun. Nabi Yusuf alaihissalam 110 tahun. Nabi Ayub alaihissalam 120 tahun. Nabi Ismail alaihissalam 110 tahun. Nabi Musa alaihissalam 120 tahun. Nabi Harun alaihissalam 123 tahun. Nabi Zulkifli alaihissalam 750 tahun. 775 tahun. Nabi Daud alaihissalam 100 tahun. Nabi Sulaiman 66 tahun. Nabi Ilyas alaihissalam 60 tahun. Nabi Ilyas alaihissalam 90 tahun. Nabi Ilyas 90 tahun. Nabi Yunus alaihissalam 70 tahun. Nabi Zakaria alaihissalam 122 tahun. Nabi Yahya alaihissalam 32 tahun. Nabi Isa alaihissalam yang kat dunia adalah 33 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Itu kes apa? Nabi-Nabi umur dia lah. Umur Nabi-Nabi. Nanti ada masa saya cerita pula berkenaan dengan tempat lahir, negeri lahir. Nabi Adam alaihissalam dia lahir di Sri Lanka. Nabi Adam ni Sri Lanka, dibuang kat Sri Lanka lah. Daripada langit, daripada Allah Taala sampai di dunia Sri Lanka. Nabi Adam Idris di Iraq. Nabi Nuh di Yaman. Nabi Nuh di Yaman. Nabi Hud di Yaman. Nabi Soleh alaihissalam di Yaman. Yaman jugalah. Lepas tu Nabi apa lagi? Nabi Soleh, Nabi Ibrahim di Iraq. Nabi Lut alaihissalam di Iraq. Nabi Ismail alaihissalam di Palestin. Nabi Ishaq alaihissalam di Palestin. Nabi
Yakub alaihissalam di Palestin, Nabi Yusuf alaihissalam di Palestin, ramai yang lahir kat Palestin lah. Lepas tu Nabi Ayub alaihissalam Saudi Arabia, Nabi Suhaib alaihissalam di Syria, Nabi Musa alaihissalam di Mesir, Nabi Harun alaihissalam di Mesir, Nabi Zulkifli alaihissalam di Palestin, Nabi Daud alaihissalam di Palestin, Nabi Sulaiman di Palestin, Nabi Ilyasa di Palestin, Nabi Yahya di Palestin. Ramai yang lahir kat Palestin. Itu negeri Palestin itu dirapah ke sejarah Islam, banyak tu Nabi-Nabi kat situ. Nabi apa lagi? Nabi Ilyasa di Palestin, Nabi Yunus di Iraq, Nabi Zakaria di Palestin, Nabi Yahya di Palestin, Nabi Isa di Palestin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Itulah saya cerita kisah-kisah Nabi ni kan. Saya tak cerita dulu, saya cerita yang terlepas, saya cerita apa? Kisah-kisah Nabi lah. Kisah Nabi saya cerita pula tempat dia lah, tempat dia apa? Umur dia, tempat lahir dia. Kalau salah halaman ada bersama sekali. Terima kasih. Itu yang saya dapat ceritakan kisah-kisah Nabi ni kan. Jadi sekarang-sekarang kita dapat tahulah jugalah Nabi kita, Nabi-Nabi ni daripada mana asal. Saya tak cerita lebih. Kalau ada masa saya cerita lagi lah kisah-kisah Nabi-Nabi daripada awal daripada Nabi Adam sampai ke 25 Nabi ni. Kita kisah dia lah. Dan kalau ada masalah lagi, sekian kalau ada masalah, berhadiah saya sekian. Terima kasih.